Adab membawa kejayaan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Patricia Kristina binti Ridwan. Saya berumur 11 tahun dan merupakan murid di Sekolah Kebangsaan Tanjung Lumpur. Sejak kecil, saya gemar membaca kerana saya percaya bahawa membaca adalah jambatan ilmu. Ilmu yang diperoleh daripada pembacaan membentuk khasiat diri dan pemikiran yang matang. Bak kata pepatah, membaca itu pelita ilmu, ilmu itu cahaya kehidupan. Justeru, pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan nilai murni. Buku tersebut bertajuk Adab Bersama Rakan Taulan. Buku ini diterbitkan oleh Produksi Nur Johan dan ditulis oleh Nur Aisyah Roslim. Kulit buku yang berwarna-warni serta ilustrasi yang menarik menjadikan ia lebih mudah difahami terutamanya bagi golongan kanak-kanak dan remaja seperti saya. Buku ini menggariskan kepentingan menjaga adab dalam kehidupan seharian, khususnya ketika bergaul dengan rakan-rakan. Seperti yang kita sedia maklum, budi bahasa budaya kita dan seseorang itu akan lebih dihormati jika memiliki adab dan akhlak yang terpuji. Dalam buku ini, terdapat banyak contoh perbuatan yang kurang sopan yang sering berlaku dalam kehidupan seharian tanpa kita sedari. Antaranya ialah mengunyah gula-gula getah dengan kuat di hadapan orang lain, meludah sembarangan, mengeluarkan hingus tanpa tisu, terkentut di tempat awam serta bercakap dengan nada tinggi ketika bersama rakan-rakan. Semua perbuatan ini bukan sahaja mencerminkan kepribadian yang kurang baik, malah boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada orang lain. Selain itu, buku ini juga menekankan tentang kepentingan bertutur dengan baik. Kata-kata yang kasar boleh mengguris hati rakan-rakan dan menyebabkan perselisihan faham. Seperti kata bidalan, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam memilih perkataan ketika berbicara agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kepentingan menjaga adab. Seperti kata pepatah, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Hal ini bermaksud kita haruslah menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan menjaga adab ketika berinteraksi dengan orang lain. Buku ini mengajar saya bahawa menjaga adab bukan sekadar untuk kelihatan sopan, tetapi juga untuk membina hubungan yang harmonis dengan rakan-rakan. Jika kita tidak menjaga adab, persahabatan boleh renggang dan menyebabkan permusuhan. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan agar hubungan yang baik dapat dikekalkan. Sebagai seorang murid, saya percaya bahawa adab adalah cerminan kepribadian seseorang. Orang yang berbudi bahasa dan menjaga tingkah laku akan lebih disenangi oleh masyarakat. Seperti yang sering kita dengar, yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dalam kehidupan, budi bahasa menjadi lambang kepribadian seseorang. Buku ini juga menegaskan bahawa saling menghormati antara satu sama lain adalah kunci kepada keharmonian dalam masyarakat. Jika setiap individu mengamalkan adab yang baik, sudah pasti kehidupan yang akan menjadi lebih aman dan bahagia. Bak kata pepatah, hidup sebumbung berteduh bersama, hidup sebangsa saling menghormati. Oleh itu, kita haruslah sentiasa menjaga adab baik dalam keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat. Kesimpulannya, saya amat bersyukur kerana berpeluang membaca buku ini. Sesungguhnya, adab berkelahi, kalah jadi abu, menang jadi arang. Oleh itu, lebih baik kita mengamalkan nilai murni dan menjaga adab baik hubungan baik sesama manusia. Saya akan berusaha untuk mengamalkan segala ilmu dan yang dipelajari agar dapat menjadi insan yang lebih beradab dan disenangi ramai. Seperti kata pepatah, ilmu tanpa adab seperti pohon tanpa buah. Ilmu yang tinggi tidak akan bermakna jika seseorang itu tidak mempunyai adab dan akhlak yang baik. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan budi bahasa dan menghormati sesama insan agar kehidupan kita sentiasa aman dan bahagia. Itu saja perkongsian saya pada hari ini.
Semoga bermanfaat. Bahasa menunjukkan bangsa, budi membawa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.